bahagia itu bukan diukur melalui pendapatan bulanan, tetapi berapa banyak simpanan dan harta yang dimiliki dan berapa lama seseorang itu dia boleh bertahan tanpa pendapatan. Hari ini, ramai individu yang berpendapatan tinggi masih terperangkap dalam gaya hidup mewah, komitmen hutang dan simpanan tunai yang mudah bocor. Mereka bekerja keras setiap bulan, tapi baki di akhir simpanan kekal mendata ataupun lebih teruk lagi adalah negatif. Di sinilah peranan emas sebagai aset fizikal menjadi semakin penting. Emas bukan hanya sekadar simpanan, tapi sebagai penyimpan nilai yang terbukti sejak beribu-ribu tahun. Dengan menukarkan sebahagian dari pendapatan kita ke dalam bentuk emas, sama ada gold bar ataupun dinar ataupun simpan dekat dalam akaun emas GAP, anda sebenarnya sedang membina kekayaan yang sebenar. Ia bukan sekadar angka semata-mata, tapi aset yang terus meningkat nilainya dari tahun ke tahun. Gaji yang besar tanpa simpanan aset hanyalah seperti ilusi keuangan. Tapi gaya sederhana dengan tabiat menyimpan emas secara konsisten boleh membawa kepada financial freedom yang diingin-inginkan oleh ramai orang. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold, anda boleh isi borang sign up di bio saya ataupun anda PM sahaja saya untuk saya bimbing anda cara dan langkah mudah untuk simpanan emas anda.